saya Aira. Hari ini saya memakai pakaian tradisi Arab. Tajahau Muda Mingshi, Nik Kairindanya binti Nik Muhammad Mawadi. Ramai orang tersilap menganggap Cheongsam dan Samfu sebagai Han Fu. Sebenarnya, Han Fu merujuk kepada pakaian etnik Han sebelum dinasti Qing. Cheongsam dan Samfu pula popular semasa dan selepas era dinasti Qing yang berasal dari pakaian Manchu dan kemudiannya diubah suai pada abad ke-20. Ahlan wa sahlan, nama rakan saya Aira. Hari ini Aira memakai pakaian tradisi Arab. Jubah laba berwarna hitam yang melambangkan kesopanan wanita Arab. Abaya ini dipadankan dengan hijab atau selendang yang menutup kepala dan bahu. Busana wanita Arab bukan sekadar pakaian, tetapi simbol identiti dan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam yang kaya dan beradab.